Siapakah 3 golongan orang yang wajib simpan emas? Dengar ni. Yang pertama adalah golongan yang dia tak boleh simpan duit. Simpan duit mesti bocor. Ada yang terbatuk tu. Simpan 300, korek balik. Simpan lagi, habis lagi. Akhirnya 10 bulan simpan, 3,000 tak nampak. Jangan cakap 3,000, kadang-kadang 300 pun tak nampak. Golongan macam ni memang wajib simpan emas. Tak perlu fikir tentang naik turun harga emas. Menabung. Yang penting kena rawat dulu penyakit simpanan bocor tu. Contohnya, kalau simpan 300 sebulan, 10 bulan dalam bank, tak nampak 3,000. Tapi kalau simpan 1 gram sebulan atau 100 ke 200 sebulan dalam akaun gram emas, 10 bulan nanti anda tengok sendiri, gram emas tu lagi cepat bertambah daripada duit tunai dalam akaun bank. Ini ajaib. Yang kedua, golongan yang boleh menyimpan tapi simpanan tidak kalis inflasi. Golongan ni, dia jenis disiplin simpan duit. Masalahnya apa? Dia tak tahu dekat mana mau simpan duit yang nilainya kalis inflasi dan tak susut. Contoh, simpan 10,000, dapat dividen 3 ke 4% setahun. Okeylah, dapat dividen. Tapi masalahnya inflasi 5%. Nombor bertambah, nilai pula makin turun. Kalau beli 10,000 hari ni, tak sama dengan tahun lepas kita belanja. Golongan macam ni, sesuai simpan emas lepas cukupkan dana kecemasan 3 bulan gaji. Baki simpanan boleh dialihkan ke emas untuk lindungi nilai kekayaan anda. Yang ketiga adalah golongan yang sangat-sangat kaya, millionaire, multimillionaire ataupun ultra rich. Menurut pakar kewangan, Tuan Azzi Ali, setiap orang kaya perlu simpan minimum 10% daripada net worth dalam bentuk emas. Jadi, kekayaan bersih 10 juta, sekurang-kurangnya 1 juta ringgit, lebih kurang 2 kilogram emas mesti disimpan dalam bentuk emas. Tujuannya untuk apa? Untuk lindungi kekayaan kita daripada inflasi, risiko pasaran dan kejatuhan mata wang. Hati-hati, bahaya tu. Jadi inilah 3 golongan yang wajib simpan emas. Kalau anda tergolong daripada 3 golongan ni, jangan fikir banyak, start menabung. Serendah RM100 pun jadilah. Sebab di Public Gold, anda boleh menabung minimum RM100, tiada komitmen bulanan. Isi baik biru di bawah, saya bantu anda, moga kekayaan anda terus bertambah dengan ilmu. Follow for more tips.